Sambil tengok juga yang had lain. Ye. Harga dia memotong. Satu dah motong. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Sheikh Section 7 TV Vlog. So, hari ini aku sambung lah Travelog UAE 2024. Ini aku dengan family aku pergi ke Abu Dhabi, iaitu ibu negara UAE. Ini betul-betul Abu Dhabi betul tau. Bukan sebelum ni dah masuk negeri Abu Dhabi, tapi itu kat Al-Ain lah. Nanti korang boleh tengok episod-episod lepas lah. So enjoy. So dekat Abu Dhabi, attraction yang paling wajib ialah masjid ataupun Sheikh Zayed Grand Mosque, yang memang banyak kubah putih itu semua kan. Itu memang masjid besar bagi Abu Dhabi dan titik at some extent UAE itu sendiri. Dia kata lah, ada mau bawahnya dulu. Benda Burger King lagi. Ini pintu masjid lama. Sekejap, semayang solat sini. Allah Akbar. Dah. Tengok solat yang ada mimbar kecil je. Okay, Mat. Di tempat dia orang solat, tapi ada pagar pula. Tapi tak apalah. Nampak cantik, ada lampu emas. Ada penerangan. Habis dah. Hujan, ni masjid dia. Model. Ni macam dekat Al-Ain, nampak ni. Yang ni satu lagi dekat Bujairah yang tak sempat singgah. So Al-Jami ini servis laju, tak isi sikit. Bayar tu dah berapa minit dah siap dah. Servis. Okay, settle dah masjid Grand Mosque Sheikh Zayed. Next attraction pula ialah
Yas Marina Island. Situlah F1 Abu Dhabi tu buat kat situ lah. Oh, yang ni mana masuk bayar. Boleh masuk track kan. Oh dia. Ada di sini ada. Oh ni apa? Oh ni lah dia. Dia. Okey tu okey. Lain. Mat. Oh ni basikal nak buat ni. Okay, lagi dah nampak sikit je. Nanti dia orang nak register ni. Orang je aku tak yakin. Oh, ya. Oh, ramai juga. Oh, ini nak register. Oh, apa? Ni korang nak briefing. Korang briefing Ya, okay. Sekejap. Okay, abang rakam. Okay. Oh, ni. Dah 6.30. Lama lagi diorang nak race 7 suku baru nak ni. Pak Ustaz. Pakai baju duduk sini boleh. Pakai baju duduk sini. Semua ni yang tadi ni. Ni. Lepas siapa ni? Aduh, bang ni. Register lepas tu. Okay. Bye. Ni ada orang ni apa pakai ni. Apa dia? Pakai baju race ni. Nak pergi race lah. Ada takat tukar kad je. Nak pakai hijau tu. Tu dia. Dia orang ni nak race lagi. Ada sini sikit lah. Okay. Korang. Dia tengah ni. Mami tu. Ya. Sekarang ni kena sikit adrenalin. So kira kat tu dia. Tango. Nak. Okay lah. Tak sebenarnya new tu apa ni? Yang tu cover sebab kan dalam mama pakai sebab Oh ya, ingatkan apa tadi IG no. Dia pakai juga. Cuma dia yang lain punya bukit lah. Oh, faham. Belum giliran orang lagi. Sebab ni tengah giliran kumpulan lain. Diorang ni sat lagi. Ni track dia. Dia ke sini. Pusing tu lah. Okay. Dah keluar lah nombor. Dia nak start dah. Pukul 4 dengan 6. Okay, daripada badan sama. Okay, nampak pukul 4 itu habis. 6 jadi. Ada. Oi. Bye.
diorang baru nak start. Pompat. Ada 6. Okay, nampak relax. Sambil tengok juga yang hal lain. Okay. Markah dia memotong. Satu dah motong. Okay. Ada bumbu masing-masing. Mai dia dah buka biru dah. Okay, bye. Ben. Ya. Okay, yang ni yang cantik. Aduh. Apa nak buat potong? Mana ada? Kita timing sendiri. Oh, lah, dia timing sendiri. Dia tak apa-apa sangatnya. Oh, ya. Yeah. Oh, tak. Apa macam? Dek, apa macam? Oi, best. Rugi abang tak naik, rugi. Oh, Mat. Basikal atas track F1. Apa lagi? Jogi. So that concludes aku punya visit ke Abu Dhabi dengan family aku untuk 23 Disember 2024 ini. So thank you so much for watching untuk episod ini, dan insyaAllah akan kembali dalam siri ini. So stay tuned and wassalamualaikum.